Okay, nombor 2B. Pada bulan kemerdekaan, restoran Rizal menyediakan promosi 2 kotak biasa harganya. Okey. Satu jumlah nisbah. Perkadaran. Okey, kita tulis dulu yang pertama kita dapat. 2 kotak sama dengan RM24. Jawapannya nak cari kalau 15 kotak. Okey, so macam biasa, sama ada unitari atau kadar. Unitari iaitu apa nak buat? Cari harga satu kotak. Okey, sekarang 2 kotak sama dengan RM24. Macam mana 2 nak jadi satu kotak? Bagikanlah dengan 2. Sebelah pun kita kena bagikan 2. Jawapannya satu kotak sama dengan RM12. So lepas tu dia nak 15 kotak. Maknanya 15 darablah dengan 12. Okey, tu dia. Kena faham. Okey, sampai sini. So kira lah 15 darab dengan 12. 10, 1, 3, 5, 118 sifar. So harganya RM18 sifar. Okey, so berkadaran pula. Okey, berkadaran pula iaitu kita nak cari macam mana 2 boleh berkadar dengan 15. Iaitu kita buat operasi bahagilah. So kalau kadar 15 per 2 darab dengan 24. So sifar ini kita boleh pemudahkan. Jawapannya sama, 15 darab 12 juga. Okey, dah. So 15 darab 12. Sama je. 180. Okey, boleh? Okey, tapi cikgu nak bagi awak satu idea lah. Cikgu bagi satu idea. Kemahiran berfikir lah. Okey, lagi sekali tengok 2 kotak 24. Betul. Dia nak berapa kotak? 15. Lagi 2 kotak tambah 24. Berapa 4 kotak? Tambah 2, 6 kotak. Tambah 2, 8 kotak. Okey. Faham ni? Okey. Dah 8 kotak. Tambah 2 jadi 10 kotak. 24 lagi. 10. Nak 15. Tambah 2 lagi. 24. Tambah 2 lagi. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali 7, 14. Nak cari 15. Dia punya satu kotak adalah 12. Dah. Jadi apa nak buat? Jadi maksudnya 24 tu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 24 darab 7. 7 darab 4, 28. 2, 7 darab 2, 14. 168. So 168 tambah lagi dengan 12. 168 tambah dengan 12. So jawapannya tetap sama. Tu dia. Kemahiran berfikir lah. Kemahiran berfikir. Okey? Boleh? Alright. Okey, habis B.